program pagi ni betul juga banyak beri manfaat lah kepada media sebab OSA untuk Akta Rahsia Rasmi Kerajaan ni, dia dalam bidang kewartawanan media ni dia memang sangat berkait rapat. Sebab apa yang kita dapat kebanyakannya didedahkan berkaitan dengan OSA ni lah. So jadi pendedahan ni sebanyak kita tahu apa yang kita perlu buat dan apa yang kita tak perlu buat. So daripada pagi sampai ke tengah hari, banyak manfaat yang kita dapat beroleh, dan benda-benda ni semua wajib diketahui oleh pengamal media. Dia a good platform lah untuk kami para media ni, sebab mungkin selama ni kita ingat kalau kita dapat maklumat daripada pihak kedua mengenai apa-apa maklumat berhubung dokumen kerajaan, so kita ingat macam okay, once dia dah bagi kita simply boleh dedahkan, padahal sebenarnya dia ada dia punya proses untuk pendedahan tu. Macam tadi ada one of the speaker cakap perlu semak semua kan, so bagus jugalah. Dan saya pun tak berapa familiar dengan yang GSO kan, rupanya wujud jabatan yang kita perlu lupa kalau sebenarnya kita nak keluarkan sembarang berita kan. So baguslah untuk saya.